Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ardelia Kirina binti Mahmud. Dan nama saya Fatina Zara binti Ahmad Noor. Kami dari Sekolah Menengah Islam Lirak Jeram ingin mempersembahkan gubahan kami bertemakan Hari Guru. Jenis-jenis bunga kami ialah bunga lili, bunga tulip, bunga Carla lili, bunga ros, daun panjang, daun pendek dan hiasan bunga. Bahan-bahan kami yang kami gunakan ialah pasu, spai, pisau, cutter, gunting, bulu tembak. Seterusnya, kami akan memulakan gubahan kami dengan meletakkan sponge di dalam pasu. Jenis sponge yang boleh digunakan ialah mengikut kesesuaian pasu. Untuk mengelakkan pergerakan yang banyak di sponge ini dalam pasu, kami menggunakan glue tembak. Bagi saiz sponge ni pula, kita akan mengikut kesesuaian pasu. Mula-mula, kita perlu mengukur sponge ini ke kesesuaian saiz pasu. Bagi lebih-lebih sponge ni pula, kami akan memerlukan ruang yang berlebihan di sekeliling pasu ini. Seterusnya, kami akan menghiasi pasu kami dengan jenis-jenis bunga. Pertama ialah bunga tulip. Untuk memastikan bunga ini menjadi lebih tinggi, kami meletakkan batang di akhir batang bunga ini. Kedua, kami akan menghiasi kami bunga dengan bunga lili. Ketiga, kami akan menghiasi bunga kami dengan bunga tambahan hiasan. Seterusnya, kami akan menghiasi pasu bunga kami dengan bunga rose pink. Seterusnya, kami akan menghiasi kami punya pasu bunga dengan bunga Carla lili. Seterusnya, bagi menghiasi ruang-ruang kosong di belakang ini, kami menggunakan bunga bersama daun. Bagi yang ini pula, kami hanya menggunakan daunnya dan kami akan menunjukkan cara-cara kami memotong bunga kuning ini. Kami menggunakan alatan cutter. Akhir sekali, bagi menambah pasu bunga kami ini menjadi lebih cantik dan lebih indah mata memandang, kami akan menambah beberapa jenis daun. Kami ada dua jenis daun, iaitu yang pertama, daun jenis panjang dan daun jenis pendek. Akhir sekali, bagi memenuhi ruang yang kosong, ruang yang menampakkan sponge, kami akan memenuhi dengan bunga-bunga kecil. Jadi, ini ialah hasil kami. Bunga ini kami bertemakan bagi cikgu kami yang tercinta dengan warna pink ini dengan bermaksud warna kesukaannya, dan warna putih bagi melambangkan keindahan rupanya. Jadi ini ialah hasil kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.